Okay, Assalamualaikum, saya Dr. Hana daripada Ummah Healthcare. Bersama saya hari ini Dr. Azwani juga daripada Ummah Healthcare lah. So hari ini kita nak ada sharing session sikit lah mengenai kesihatan mental. Okay, so Dr. Azwani boleh kongsi ke apakah yang dimaksudkan dengan stres? Okay. Kesihatan mental tu dia merangkumi banyak perkara lah, antaranya adalah stres. Selain daripada tu, kesihatan mental boleh merangkumi macam kemurungan, anxiety, dia banyak. Stres ni adalah salah satu berada bawah kesihatan mental. So stres ni adalah kita punya tindak balas fisiologi dengan psikologi dalam badan kita, emosi kita bila kita berhadapan dengan cabaran atau tuntutan yang memerlukan kita go on lah. Maksudnya macam bila kita berdepan dengan masalah kerja, masalah keluarga, masalah ibu bapa ke apa semua. So benda tu kita akan perlukan kita punya psikologi dalaman kita untuk melawan benda tu. So benda tu yang akan menyebabkan stres. Okey, kalau doktor boleh kongsikan sedikit jenis-jenis stres yang ada. Okey, stres ni dia terbagi kepada dua. Dia ada stres yang positif, satu lagi kita ada stres yang negatif lah. Stres positif ni biasanya boleh menolak diri kita ke hadapan. Kalau semua orang kata, oh kita tak boleh stres, tak semestinya. Stres tu kita perlu tapi dalam minimal amount sahaja. Sebab bila kita terlebih stres sampai mengganggu kita punya kehidupan seharian, so benda tu dah boleh lead pada negatif punya stres lah, which is kita tak say, sebab later on dia akan develop pada banyak lagi masalah kesihatan mental yang lain. Selalunya sebab doktor jumpa patient dekat klinik kan, ramai ke orang yang kata consult doktor semata-mata sebab stres? Ramai juga. Biasanya yang datang tu biasanya dia ada masalah lah. Masalah tu kadang-kadang dia datang tu bukannya macam dia akan bagi tahu terus, oh saya stres doktor, dok. Cuma dia bila mukadimah dia tu dia akan cerita lah, buka sikit-sikit. Kadang-kadang tu dia datang dengan, doktor saya ada masalah. Okey, masa tu kita kena dah bersedia untuk mendengar lah. Sebab mungkin masa consultation tak akan jadi 30 minit. Dia akan jadi mungkin panjang lah. Sebab kita nak tahu apa masalah dia. Sebab kadang-kadang orang yang ada stres ni, dia kadang-kadang dia tak perlukan pertolongan kita untuk selesaikan masalah tu. Tapi dia nak kita mendengar. Tempat luahan tempat lah. Luahan lah, betul. Sebab kadang-kadang dia tak ada tempat luahan dekat rumah. Tempat luahan dekat tempat kerja tu dia tak ada. So at last dia akan cari doktor lah. So kadang-kadang stres ni dia sebenarnya ada beberapa peringkat lah. Dia ada acute stress, dia ada episodic stress, dengan dia ada chronic stress. So acute stress ni dia berlaku secara tiba-tiba. So maknanya contoh kita dapat masalah yang tiba-tiba lah. Kalau contohnya macam kita dapat kerja yang baru, tiba-tiba ada bos call, okay awak ada kerja baru hari ni, awak kena siapkan benda ni. So kita rasa macam stres ni tu maknanya acute stress lah. Maknanya waktu itu kita dapat acute stress tu. Kalau episode yang ni saya boleh relate boleh relate boleh relate Okay, sebab kadang kita doktor pun kadang-kadang kita berdepan beragam patient tu macam-macam. So kadang-kadang patient mari komplain gini. Tapi nak ubat lain pula. So kita masa kita stres lah, acute stress. So yang kedua kita ada episodic stress. Episodic stress ni maknanya stress dia datang on off. Maknanya dia kadang-kadang stress tu boleh datang hari ni, esok okey, lusa stress balik. So biasanya yang ni kebiasaan kalau student lah, dia ada masalah dengan dia punya pembelajaran ke apa ke. So bila dia boleh selesaikan masalah tu, dia rasa macam okey lah, tak stress lah. Tapi bila esok ke tu pergi sekolah, soalan lain pula. Stres pula. Tu episod stres lah. Benda baru lah. Benda yang berulang-ulang. So kalau episod stres yang kronik ni pula adalah stres yang berpanjangan lah. Maknanya stres mungkin masalah keluarga yang tak ada penyelesaian. Masalah rumah tangga. Masalah mungkin anak-anak. Biasa ibu-ibu lah kalau banyak fikir sangat boleh menyebabkan benda tu akan menyebabkan chronic stress lah. Chronic stress yang kita tak nak. Sebabnya later on dia yang akan develop pada masalah macam anxiety, depression semua tu. So kalau yang chronic stress ni dia ada tempoh durasi dia ke macam mana doktor? Kebiasaannya kalau kronik ni kita panggil bila melepasi 3 bulan lah. 3 bulan tu kebiasaan kronik kita panggil. Tapi depends lah, kita tunjuk keadaan patient. Kalau kita rasa macam contoh patient mari tu nampak macam dia punya stress tu dah menyebabkan dia tak tahu diri dia siapa. Maksudnya macam kan ada patient yang kita jumpa kadang-kadang, doktor saya tak tahu diri saya ni siapa. Saya tak boleh buat kerja rumah, saya tak boleh buat benda-benda dekat tempat kerja, saya tak boleh fokus. Saya rasa macam duduk di rumah je. So tu boleh menyebabkan yang kita ada kronik punya stres lah. Jadi Dr. Azwani boleh kongsikan tak macam mana dengan simptom, macam mana patient tu datang bila dia jumpa doktor tu lah? Okey, biasanya kalau pasien yang ada masalah stres ni, dia akan datang dengan simptom yang beberapa simptom lah. Dia tak ada satu simptom. So biasanya simptom ni dia ada dari segi fizikal,
emosi dia, psikologi dia dan juga tingkah laku lah, behavior punya simptom. So kebiasaannya kalau physical punya simptom ni biasanya kita akan tengok lah patient ni macam letih, ada sakit kepala, sakit bahu, atau ada masalah gastrik, dia rasa macam perut dia macam kembung gitu kan. Lepas tu dia rasa macam jantung rasa macam berdebar-debar. Lepas tu dia akan juga rasa macam lemah lah, tak bersemangat. Itu dah masuk psikologi lah. Yang kedua, kita ada simptom dari sudut emosi. So emosi ni biasanya kita boleh tengok patient cepat marah. Dia cepat marah, dia rasa cepat gelisah, dia rasa cepat annoyed. Kadang-kadang tu orang tu tak buat apa pun, tapi dia rasa macam, oh kenapa dengan dia ni, gitu. Kadang-kadang orang tak buat untuk dia pun, tak tuju untuk dia, tapi still rasa benda tu. Tu dari sudut emosi lah. So kadang-kadang ada juga patient tu dia datang dengan menangis. Kadang-kadang dia menangis je, kita tanya buat apa, tapi tak nak jawab. Apa yang nak jawab. So masa tu dia punya stres tu sangat tinggi lah. Jadi masa tu kita let it out, bagi je patient tu nangis, bagi je, lepas tu baru kita akan tanya balik lah patient tu macam mana. Dan yang kita kata emosi yang paling kita tak nak adalah murung lah. Kalau patient tu sampai kadang tu dia rasa macam tak nak keluar daripada rumah, tak setubik pada rumah dia, nak duduk dalam bilik je, tak sejuk dengan orang lain. Okay, itu dari segi sudut emosi. Kalau dari segi behavior ni, dia punya perangai tu kita boleh tengok lah. Kadang-kadang tu kalau orang merokok, dia akan makin banyak isi rokok. Kalau dia contoh dia alkoholik ke, dia minum arak ke apa semua, makin banyak dia minum arak sebab dia rasa benda tu boleh menyelesaikan masalah lah. Lepas tu selain tu kita takut dia ada macam jadi baran punya isu lah, takut pukul orang ke apa semua kan sebab stres sangat. Adakah burnout syndrome ni boleh dikaitkan dengan stres juga, Dr. Azwani? Okay, sebenarnya burnout syndrome ni adalah kita boleh panggil macam komplikasi kepada stres. Kalau orang tu dia stres yang berpanjangan tanpa rawatan, tanpa dia curah kepada orang lain, dia boleh jadi burnout syndrome lah. Okay, burnout ni kita boleh tengok bila orang tu dia dah tak ada rasa macam nak buat kerja, dia tak ada rasa minat dah dalam dia punya kerja, dia tak ada rasa, dia tak nak ambil tahu dah pasal orang keliling dia. Pasal diri sendiri pun dia tak ambil tahu juga. Dia rasa macam okay, the world is unfair. Dia rasa macam, dunia dah tak ada dah untuk aku. Dia rasa gitu. Itu adalah burnout syndrome lah. So, siapa-siapa yang macam ada sindrom ni, memang dia kena jumpa doktor untuk further evaluation. Masa tu doktor boleh decide lah sama ada nak jumpa kaunselor ke, nak jumpa dengan psychiatric ke, semua benda tu. Kalau cakap pasal stres ni, macam mana kita nak overcome stres tu, doktor? Bagi pendapat doktor lah. Okay. Untuk pendapat saya lah, stres ni yang pertama, cara kita nak overcome, yang pertama memang kita kena meluahkan. Meluahkan tu dia tak semestinya meluahkan pada doktor. Kalau orang yang dah ada suami, dia mungkin boleh meluahkan pada suami. Tapi pasangan masing-masing. Pasangan masing-masing. Tapi kalau dia rasa macam suami dia tak sesuai, dia boleh cari dia punya best friend ke. Cuma janganlah cari best friend yang berlainan jantina. Nanti jadi masalah lain pula. Okay? Jadi, just cari orang yang kita boleh share. Tapi make sure kita percaya pada orang tu lah. Sebab kita tak asal lah bila kita cerita masalah kita dia cerita pula ke orang lain apa semua. So, kita nak biar dia keep rahsia tu sebagai rahsia lah. Jadi nak lagi ni boleh jumpa je doktor sebenarnya bagi tahu ada masalah sebab doktor ada confidentiality dia lah. Memang dia tak akan buka pada siapa-siapa. So selain daripada sharing tu, dia boleh cari benda yang dia suka buat. Maknanya awak ada hobi ke apa? Kalau rasa dulu, aku nak cari balik hobi awak lama-lama tak suka buat ke apa. So kalau hobi sebelum ni suka membaca, dan cari balik benda yang membaca. Kalau hobi suka hiking, dan cari masa untuk pergi hiking lah. Kena melepaskan benda tu. Dan sebenarnya kita kena tahulah punca stres tu apa sebenarnya punca tu. Sebab selagi awak tak tahu punca stres tu apa, selagi tu awak akan duduk dalam stres. Sebab kadang-kadang orang tak tahu aku stres sebab apa ada masalah kerja ke, ada masalah keluarga ke, dia tak tahu benda tu. So dia kena cari tahu dululah punca dia tu apa yang menyebabkan dia stres. Dia kena selesaikan punca tu dan baru dia boleh overcome lah dia punya stres semua tu. Okay, selain daripada tu, macam biasalah kena makan makanan seimbang, kena banyakkan makan sayur, buah, protein. Lepas tu kena exercise. Sebab kadang bila kita exercise ni, dia boleh rehatkan kita punya minda. Dia akan dia akan tingkatkan divert minda kita pada benda lain. Dia boleh tingkatkan oksigen pada kita punya brain, pada punya otak supaya kita lebih mudah untuk berfikir. Dan selain tu untuk menyiapkan badan kita jugalah. Jadi, kalau dari segi doktor dekat klinik kan, so macam mana kita nak menilai tahap stres pesakit yang datang tu?
Okey, biasanya kalau pasien datang dengan masalah gini, kita akan ada beberapa skor lah yang kita kena ambil kira. Contohnya dia ada mental evaluation ni, dia ada DAS score, dia ada GAT-7 dan dia ada PHQ. So jawab soalan. Jawab soalan, betul. Dalam yang saya sebut skor-skor tadi yang 3 jenis tu, dia ada soalan dekat bawah tu, pasien kena jawab lah. Tapi kena jawab tu kena ikhlas daripada hati. Kena jujur. Kena jujur. Kalau dia tipu dan memang result dia takkan okey lah, dan kita sebagai doktor pun tak boleh nak membantu lah biasanya. Dia kena jujur dengan soalan tu. Dan dia kena keterbukaan dengan doktor. Dia kena sudi untuk share dengan doktor dia punya masalah. Sebab kalau dia tak share dengan doktor, kita tak tahu dia punya masalah tu apa. Okay, dia kena keterbukaan tu kena ada lah. Kesimpulannya doktor, dan secara ringkasnya, apa nak buat bila kita stres? Okay. Secara ringkasnya kesimpulan lah kita kata Okay, kesimpulan tu yang pertama dia kena aware lah yang dia tu tengah stres. Aware dengan stres maksudnya kena tahulah dia tengah stres dan punca stres tu apa. Dan kena cari tahu bila kita tahu punca tu sebenarnya kita boleh overcome dia punya stres tu lah. Maksudnya contoh kalau dia ada masalah kerja, then kita boleh lah bicara dengan bos ko apa dia punya masalah kerja. Kalau ada masalah keluarga mungkin boleh sit down dengan ahli family, sit down untuk catch up balik, untuk tanya balik apa masalah kita sebenarnya. Kalau masalah kewangan, dan mungkin boleh cari siapa-siapa boleh bantu kita dari segi kewangan, ataupun kita cuba untuk divide kita punya masa untuk buat kerja semua tu lah. Okay. Lepas tu bila kita aware dah kita ada stress, kita tahu kita punca apa, kita cuba cari apa yang boleh selesaikan benda tu. Dan kalau rasa kita tak boleh selesaikan masalah tu, then seek for someone untuk share. Macam saya kata tadi lah, kalau tak share pada doktor, share pada yang orang terdekat dan yang boleh dipercayai. Sebab kalau yang tak dipercayai, macam saya kata, kadang-kadang dia boleh sebarkan benda tu pada orang lain. Tak pasal-pasal kita makin stres. Dan kalau benda tu tak settle juga, sampai kita macam tak boleh tidur malam, efek kita punya makan, sampai kita punya kerja seharian pun terganggu, dan yang tu memang kena jumpa doktor lah. Seek for help. Sebabnya mental awareness ni dia sebenarnya kat Malaysia ni ramai, tapi ramai tak sedar. Dia rasa macam aku okey je, sampai satu tahap dia burn out. Bila burn out tu baru dia nak seek for help. Masa tu kita rasa macam lambat lah sikit, sebab kadang-kadang dah termasuk, mungkin dia dah masuk dah anxiety sikit, depression sikit. Kita tak usah lah benda-benda gitu. Terima kasih Dr. Azwani di atas perkongsian yang menarik ni. Jadi masing-masing jagalah kesihatan mental anda, dan jangan lupa untuk seek for help sebelum terlambat.